Bismillah, Assalamualaikum, saya Dr. Umar. Hari ini saya nak menceritakan mengenai emas. Jadi, sekarang bila kita nak mula simpan emas, sangat mudah dan sangat senang. Kerana dengan serendah RM100, kita dah boleh mula simpan emas dekat akaun GAP Public Gold. GAP itu apa? Gold Accumulation Program. Jadi, cara nak fikir pasal GAP ni senang je. Dekat bank, disimpan duit kita dalam bentuk cash. Dekat GAP ataupun akaun GAP Public Gold, dia simpan duit kita dalam bentuk emas. So, bila kita letak RM100 dalam akaun GAP, duit kita dalam tu dia terus ikut harga emas. Harga emas naik, dia naik. Harga emas turun, dia turun. Jadi, dengan serendah RM100, boleh mula simpan emas dah. Alhamdulillah. Jadi, bila kita simpan emas dalam akaun GAP, dia tak ada yuran, tak ada komitmen bulanan, hanya letak duit bila ada duit ekstra, dan nak daftar Public Gold ni percuma sahaja. Sangat mudah. Beli emas guna aplikasi Public Gold sahaja, secara online guna phone. Dan bila kita dah setiap bulan kita dah mula kumpul emas kan, letak RM100 setiap bulan. Lepas tu bila dah cukup gram, minimum 2 gram, sebab 1 gram pertama ialah untuk kekalkan akaun kita aktif. Apa-apa saja lebih daripada 1 gram tu kita boleh withdraw lah, kita boleh ambil. So, contohnya kalau saya nak withdraw 1 gram emas, dalam akaun GAP saya tu kena ada 2 gram emas minimum, cukup 2 gram emas dalam akaun GAP, dan saya boleh withdraw emas fizikal macam ni. Okay. Yang ni emas 1 gram lah. So, cara nak withdraw dia ada 2 cara. Pertama, postage secara bank insurans direct terus ke rumah kita. Itu yang pertama lah. Cara kedua nak withdraw, pergi dekat mana-mana mesin ATM Public Gold, especially di cawangan Public Gold, pergi je dekat situ, pergi dekat ATM. So dekat mesin ATM tu dia akan tunjuklah langkah dan cara untuk withdraw emas fizikal kita. Jadi walaupun kita kali pertama nak withdraw emas, actually dia sangat mudah. Dekat kalau kita nak guna cara postage dan guna aplikasi Public Gold sahaja, kita duduk rumah, Public Gold tolong hantarkan sampai ke rumah kita. Cara kedua, kita kena keluar, pergi dekat mesin ATM, withdraw dekat situ. Itu dia. Jadi, saya nak ajak anda semua untuk mulakan simpanan emas pertama anda. Bimbingan saya adalah percuma. Boleh DM saya untuk saya share link, insyaAllah. Jangan lupa follow saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.